Selamat malam para pendengar radio dan penonton televisyen yang dihormati. Hari ini, pada saat ini, matahari bersinar terang dan sudah mula kelihatan tunas-tunas pertama tanaman buah-buahan dan kentang kegemaran anda. Tunas-tunas itu mula muncul dari dalam tanah. Ini bermakna sudah tiba masanya untuk kerja-kerja kebun dan ladang yang panjang. Dan anda akan menghabiskan masa yang lama dalam posisi membongkok. Anda akan banyak kali perlu membongkok. Sudah tentu, ini akan menyebabkan kebanyakan daripada anda mengalami sakit belakang. Perlukah saya melindungi anda daripada perkara ini? Ini adalah tanggungjawab saya. Bukan sekadar perlu, sudah tentu saya wajib melakukannya. Jadi hari ini kawan-kawan, kita akan belajar cara membongkok supaya bukan sahaja mendapat hasil daripada membongkok ini berupa seguni penuh kentang kegemaran anda atau buah gooseberry dan stroberi yang lain-lain itu. Tetapi juga supaya ia memberi manfaat kepada anda. Bayangkan, anda sedang mengutip kumbang kentang Colorado dan pada masa yang sama, anda juga melatih belakang anda, menguatkannya. Dan anda tidak perlu berbaring keletihan selama beberapa hari selepas itu dan kembali pulih semula. Sehingga hujung minggu seterusnya, sehingga perjalanan seterusnya ke rumah kebun. Sebaiknya ke rumah kebun. Memang seronok juga pergi makan sate. Tapi kalau anda begitu suka kentang, suka membasmi kumbang kentang Colorado dan juga menanam tomato, maka saya akan berikan nasihat saya kepada anda hari ini. Berguna. Jadi lihat sini. Semasa membongkok, jadi maksudnya ini juga sesuai untuk mereka yang selepas melakukan sebarang aktiviti fizikal. Selepas membongkok, selepas berjalan. Rasa sakit di belakang, di pinggang. Mungkin di pinggang. Mungkin juga di bahagian tulang belakang toraks. Di kawasan sendi pinggul. Di kawasan pelvis. Di mana-mana sakit merebak ke kaki atau kebas di kaki. Semuanya untuk anda. Dengar dengan teliti. Lihat, jika semasa membongkok, anda mempunyai pergerakan yang cukup baik di kawasan sendi pinggul, maka anda akan membongkok seperti ini. Dalam kedudukan menegak ini, di mana anda bersedia untuk melakukan pergerakan anda. Ini juga sesuai untuk siapa? Pengutip cendawan. Mereka juga, lihat, pengutip cendawan berjalan seperti ini di dalam hutan. Begitulah cara mereka berjalan. Cendawan dan mereka terus menuju ke sana. Ini juga akan berguna untuk mereka. Pengutip cendawan, kemudian berdiri, makan cendawan. Seterusnya, oh, kacang, capai dan ambil. Seterusnya, lihat, jika kita bergerak, maka pada sendi pinggul semasa membongkok dan bergerak. Kemudian lihat, dia buat pergerakan seperti cendawan, tulang belakangnya juga menyesuaikan diri. Nampak tak siapa di sana? Chanterelle, cendawan madu. Semuanya akan baik-baik saja. Tetapi jika pergerakan ini tidak berlaku secukupnya, maka kita terpaksa membongkokkan tulang belakang kita. Dan banyak kali membongkok, meluruskan dan pergerakan dalam posisi membongkok seperti ini akan menyebabkan kecederaan pada tulang belakang, beban berlebihan pada sendi dan beban berlebihan pada cakera antara tulang belakang. Jadi, apa yang perlu dilakukan? Lihatlah, para saintis tempatan kita tidak pernah berhenti. Mereka sentiasa membuat penemuan baru setiap masa. Ini adalah pelvis kita. Ini adalah sendi pinggul. Dan ini adalah tulang paha. Ini adalah sendi lutut. Ini adalah tulang-tulang bahagian bawah kaki, iaitu tibia dan fibula, dan tapak kaki di sini. Dan jika seseorang ketika membongkok, kebanyakannya menggunakan pergerakan di bahagian pinggang, belakang. Dia membongkok dan melihat. Aha, adakah ini cendawan beracun, atau kulat beracun, atau cendawan porcini? Dan dia memutuskan untuk mencubanya. Inilah dia. Dia ambil. Oh, macam tu. Dan dia cuba. Macam itulah dia menikmati. Sesetengah cendawan hanya boleh dimakan sekali saja. Ini salah satu daripadanya. Sekarang dia akan makan cendawan ini. Nah, dia akan sakit belakang selepas ini. Sebab semua tunduk itu dia buat dengan otot pinggang. Otot pingganglah yang membolehkan dia kutip hasil tuaian. Nah, Tapi otot punggung macam mana? pada masa itu, otot punggung tak terlalu tegang sangat.
Pilihan pertama, tidak begitu optimum. Pilihan kedua, seorang pemetik cendawan yang lain. Apa yang dia buat? Inilah sendi pinggul. Atau mungkin bukan pemetik cendawan, atau katakanlah penggali ini pekebun. Macam itu. Dia buat pergerakan dengan menggunakan Sendi pinggul. Macam ini. Hoba. Nampak? macam itu. Dan di sini, otot dia bukan diregangkan, tapi sebaliknya dalam keadaan tegang. Macam itu. Dan di sini dia, apa yang dia pegang? Penggaruk daun. Merompak. Jadi, Perompak. Dan dia masih sempat tersenyum pula. Dan matahari sudah tentu. ia bukan hitam. Ia kuning. Ia bersinar. Ia menyebabkan ribut suria. Kepala akan sakit nanti. Dia takkan sakit kepala, dia pakai topi Panama. Ribut suri. Ia bergantung pada otot gluteus maximus. Di sini juga ada otot ekstensor pinggul. Dan pinggang membolehkannya melakukan semua pergerakan ini dengan selesa, tanpa rasa sakit. Yang ini pula akan menderita selama 2 hari selepas itu. Dia menyapu belakangnya dengan salap, makan pil dan menahan sakit yang teramat sangat. Yang ini pula dengan gembira pergi kerja pada hari Isnin, bercerita bagaimana dia jumpa rama-rama entah apa-apa. Jadi kawan-kawan, saya sudah nampak dan juga sudah ceritakan. Macam mana nak buat macam ni? Bagus juga kan, kalau semua jelas. Tapi kelenturan badan pun bukan semua orang boleh buat macam ni. Tapi setiap daripada kita boleh menggunakan otot punggung semasa membongkok. Untuk itu, latihan pertama. Pengaktifan otot punggung besar. Dan senaman ini perlu dilakukan secara berkala. Lihat sini. Duduk di atas kerusi yang paling dekat. Cari kerusi. Atau bangku apa-apa pun boleh. Macam ni. Getah ni kita letak macam ni pada lutut. Nampak tak? Buka kaki lebih luas. Sejauh mana getah tu boleh pergi. Pastikan getah tu tak terlalu tegang. Macam tu, duduk. Bersandar pada kerusi. Buka televisyen. Dan kita mula. Buat gerakan macam ni. Maksudnya, dengan cara ini, kita mengaktifkan otot punggung. Bukan sekadar aktif. Kita bagi beban supaya ia sedikit tegang. Bila lutut kita bergerak ke sisi, secara automatik, otot punggung besar dan otot punggung tengah mula menegang. Tak bagus. Maksud saya, terlalu mudah. Buka kaki lebih lebar. Ambil getah yang lebih keras. Pasang 2 getah di sini. Dan buatlah pergerakan ini. Maksudnya, biar kaki anda ingat pergerakan ini. Biar kaki dan otot punggung berinteraksi semula antara satu sama lain. Supaya otot punggung seolah-olah faham bahawa pada peringkat seterusnya, ia boleh menggerakkan kaki. Lihat apa yang kita lakukan. Pada peringkat seterusnya, kita berdiri. Betulkan seluar seperti ini. Begitu. Dan sekarang kita telah lakukan pergerakan ke tepi ini. Nampak? Kaki kita sudah ingat pergerakan ini. Punggung pun sudah ingat. Boleh ulangi sambil berdiri, tapi ia akan jadi lebih sukar. Maksudnya, untuk lakukan pergerakan yang sama sambil berdiri, ada yang akan lebih mudah jika letak getah ini di atas lutut. Ada juga yang lebih selesa di bawah lutut. Dan cuba juga bengkokkan sedikit kaki macam ini. Dan ke tepi. Sedikit renggangkan. Nampak? Maksudnya, dengan kaki yang dibengkokkan, walaupun berdiri, anda boleh buat pergerakan macam ini. Ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Macam itu, macam itu. Macam ini. 1, 2, 1, 2. Macam itu. Nampak? Dan sekarang, Pada saat membongkok, bila anda membongkok, anda perlu sedikit bengkokkan kaki. Regangkan getah. Nampak? 1. Gerakan ini sudah dibuat. Bersama. Macam ini. 1. Bersama dengan saya ulang. Dan sekarang kita mula membongkok ke hadapan. Bongkok ke hadapan, tapi terus pegang getah ini. Begitu. Dan berdiri semula. Sambil terus pegang getah ini. Bongkok lagi, berdiri semula. Tak perlu bongkok sepenuhnya. Sekarang lihat. Supaya pergerakan ini jadi lebih betul,
Datang dekat sambil pegang getah ini. Jangan malu dengan orang lalu lalang. Datang dekat. Datang dekat ke dinding. Jaraknya macam ni. Tak lebih daripada panjang tapak kaki ke dinding. Lebih kurang panjang tapak kaki bergantung pada ketebalan punggung anda. Sejauh mana perlu berundur. Dan sekarang, letakkan punggung anda pada dinding. Macam itu. Kaki anda akan sedikit membengkok kerana ini. Dan sekarang, lutut dibuka dan dari sini anda condong ke depan. Condongkan badan, pastikan lutut dalam keadaan terbuka seperti itu. Kemudian, berdiri semula. Sekali lagi, condong ke depan, kemudian berdiri. Condong ke depan, berdiri. Sepanjang masa, lutut anda sentiasa tertekan ke arah luar. Jika tidak berjaya sangat, cuba rendahkan sedikit. Mungkin akan berjaya jika lebih rendah. Sekali lagi, ke depan, kemudian ke belakang. Ke depan, ke belakang. Biarkan pinggang sedikit membengkok. Tidak mengapa. Jika terlalu membengkok, cuba letakkan kaki lebih jauh. Buka semula, condong ke hadapan. Berdiri sekejap dalam posisi ini. Di sini, pinggang anda akan tegang seperti sepatutnya dan otot punggung juga akan berada dalam keadaan tegang, akan menahannya. Inilah senaman pertama. Beberapa set, beberapa ulangan. Kedua, satu kaki letak ke belakang, satu lagi ke depan. Lagi sekali, letakkan punggung pada dinding dan lakukan perkara yang sama. Cuma kali ini, pergerakan yang sama akan dilakukan oleh lutut anda. Cuma kali ini, satu kaki di depan, satu lagi di belakang. Dan kita tunduk ke depan macam ni. Tunduk, kembali. Tunduk, kembali. Sepanjang masa ini, getah mesti sentiasa tegang. Dari satu sisi dan juga dari sisi yang lain. Berdiri, letakkan punggung pada dinding, regangkan. Dan condongkan badan ke depan. Condongkan badan ke depan apabila satu kaki anda berada di hadapan. Ke depan, anda condongkan badan bukan ke tengah sini, tetapi lebih dekat ke kaki ini. Dan kaki itu akan begini, satu kali, menarik getah. Condongkan badan ke arah sini semasa melakukan senaman ini. Ini adalah tahap pertama senaman kita. Kedua, ambil satu lagi getah. Kita pasangkan ia di bahagian atas. Berdiri dalam posisi yang sama, macam yang kita buat di dinding, bila kaki kita berada dalam satu garisan. Ambil getah ini, tekan ke arah diri kita macam ni. Bawa ke sisi kaki, regangkan getah itu. Dan sekarang kita tunduk ke depan. Tunduk ke depan. Dan getah ini pun akan jadi tegang. Nampak tak? Kita dah tunduk. Sekarang perlahan-lahan bangun semula. Sekali lagi, tunduk. Kalau getah susah nak tegang, boleh juga luruskan tangan sedikit. Satu. Dan kembali tegakkan badan. Satu. Baik, dua. Betul. Satu. Betul. Dua. Begitu. Kemudian letakkan kaki yang satu lagi ke depan. Dan sama juga. Lakukan perkara yang sama. Boleh begini, boleh begitu. Yang penting, rasa rintangan ini muncul. Kemudian, berundur sedikit dari dinding. Sama juga. Supaya lebih banyak rintangan. Condongkan badan ke depan. Maksudnya, boleh rapat ke dinding, kemudian boleh juga berundur sedikit. Tengoklah mana yang selesa untuk anda. Dan dalam posisi ini, anda boleh berlatih membongkok sedikit demi sedikit lebih rendah. Apa yang berlaku pada masa ini? Pada masa ini, getah ini di atas juga sedang tegang. Di sini, di dalam. Warna merah diperlukan. Ini di dalam. Otot iliopsoas ini juga mula berfungsi. Ia sangat penting dalam menstabilkan bahagian pinggang. Begitulah. Jadi kawan-kawan, sekarang, selepas itu, selepas anda melakukan senaman-senaman ini, anda sepatutnya, semestinya, sebelum senaman-senaman ini, periksa dulu. Bagaimana anda membongkok ke hadapan. Jadi, kita anggap sudah periksa. Dan sekarang bandingkan. Cuba buat gerakan membongkok yang sama. Cuba kutip cendawan, buah beri. Dan lihatlah betapa ini lebih selesa. Begitulah kawan-kawan. Sekarang, otot punggung dan belakang anda sudah bersedia untuk kerja-kerja kebun dan memetik buah. Komen anda yang penuh semangat dan teruja.
Sila kongsikan pengalaman anda dalam ruangan komen. Pelbagai latihan juga boleh didapati melalui pautan di dalam keterangan selama 2 hari, terbuka kepada sesiapa sahaja yang sempat melihat pautan tersebut dalam masa 5 minit akan datang. Jumpa lagi di siaran akan datang.